Lepas kena saman dengan Farhaj, 500,000 pun dia dapat. Kau faham tak ni? Orang yang bercakap ni faham tak? Yang tak serang Anwar Ibrahim, engkau. Kamu. Tiba-tiba boleh buat kempen lah Ustaz. Adalah strategi. Dalam keadaan, kita ni tak ada bajet, kita akaun kono boku, kita tak ada bajet, kita akaun kono boku. Itu yang disalahkan. Tiba-tiba, ada duit pula, boleh hantar WhatsApp dekat satu negara, terus hantar ke semua orang. Ini apa ni? Kan? Kamu nak perang Cikgu Bat, apa ni? Cikgu Bat perang dengan orang rasuah. Cikgu Bat menyebut kes rasuah. Saya kritik parti dan presiden tidak boleh mandul, perlu agresif keluar dan berperang. Rakyat memerlukan perlawanan. Baca macam isu, tapi rakyat tanya pada, kenapa slow sangat parti ni? Kenapa slow sangat pembangkang? Betul ke tidak? Jadi saya sambungkan kritikan itu. Dalam pada masa yang sama, saya buktikan saya menyerang. Tapi tiba-tiba Cikgu Bat diserang dengan macam-macam. Kita sedang berdepan, sampailah ke Farhaj Salvador Noor Ibrahim ni, kan? Saman saya. Itu pun yang saya nak bagi tahu, kes saman baru ni. Kan? Cikgu Bat kena bayar 500,000 apa semua kan. Saudara, pertama sekali, betul mahkamah boleh membuat keputusan itu seperti yang saudara Rafiq ulas siang tadi dalam sidang media di depan mahkamah Kuala Lumpur, kompleks mahkamah Kuala Lumpur. Saudara, dia hantar, dia kata dia saman saya. Tapi saya tak dapat LOD. Saya tak dapat writ saman. Dalam pada masa yang sama, itu bukan kes pertama dia saman kita. Dia juga saman saya lagi satu kes yang sedang diuruskan oleh peguam. Kenapa dalam satu kes tersebut, engkau tahu Rafiq, engkau tahu semua, kenapa kau tak cakap dengan Rafiq? Rafiq, Cikgu Bat pun aku saman dia lagi satu juga. Kenapa tiba-tiba kamu ambush dengan penyampaian apa semua yang tak sempurna, yang walaupun dia boleh, tapi saya rasa saya perlu tenderkan benda ini. Naik mahkamah, selalu adalah proses sekali, 2 kali naik mahkamah. Tiba-tiba naik mahkamah, terus ketuk bagi 500,000. Ini apa? Alhamdulillah, kan? Dan proses ini, saudara, saman apa semua ni, saudara jangan ingat murah. Dia melibatkan perbelanjaan dan sebagainya. Saudara Rafiq ni datang dengan pro bono, kan? Pergi kertas, proses, dia guna tim besar, itu semua dia kena tanggung, kan? Saya tahu buat salah je, kan? Dia tanggung dia, kan? Kerana itu, akhirnya tadi kita telah memulakan proses memohon, mengenepikan, dia panggil itu penghakiman ingkar. Konon sebab saya tak datang. Kita akan tunjuk bukti apa semua, and kita bersedia untuk pergi kepada perbicaraan penuh. Kita bersedia pergi perbicaraan penuh, dan saya harap peguam-peguam termasuk Datuk Farhaj Walfa Salvador ni bersedia. Janganlah kamu bantah proses ni, kan? Kita pergi ke full trial untuk kita benar-benar berdepan dan tunjukkan pada rakyat. Jangan bantah proses ni, kan? Kan itu saudari yang saya hormati sekalian, cubaan, dugaan, intimidasi adalah sangat banyak. Saya cuma boleh berjanji setakat saya mampu melangkah, saya langkah. Setakat saya mampu, kalau tak boleh melangkah, mengesot pun saya akan cuba. Selagi nyawa dikandung badan, kan? Tapi insyaAllah dengan sokongan, dan kita insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lancarkan juga. Sebab intimidasi ni terlalu banyak. Tam jebat seorang budak Kedah kena tangkap. Sebab apa dia kena tangkap hari tu? Kritik. Dia buat poster madani. Dia buatlah lawak sikit, kan? Ni budak Kedah ni, daripada Kedah. Saudara, polis datang daripada Bukit Aman, pergi tangkap kat Kedah, bawa ke Bukit Aman. Sekarang ni memang tekanan sangat tinggi. Saya bincang dengan Saudara Rafiq. Saya minta untuk kumpulkan tokoh-tokoh yang ada nama, ada brand, kan?
untuk buka betul-betul satu foundation ataupun satu badan yang dalam tu orang macam Rais Yatim ke apa ke, tubuh betul-betul satu badan yang boleh diaudit supaya seluruh rakyat Malaysia boleh chip in seorang RM1 dan dana ini harus kita gunakan untuk membela siapa juga ada didakwa atau diintimidasi oleh rejim ini. Kan? Sebab keadaan sangat teruk dan sangat kritikal sekarang. Dalam pada masa yang sama, kita pun berterabur. Kan? Berterabur, menyerang sesama sendiri ni saudara. Kan? Saya hormat PAS dahulu genjatan senjata baru ni. Kan? Kau tak perhati genjatan senjata, kau minta lah itu, kau minta lah ini, saudara. Ini bukan urusan peribadi. Ini bukan siapa. Saya sebut awal lagi. Saya kata apa? Sudahlah bakal Perdana Menteri ni, sudahlah. Oh, jadikan saya musuh kerana saya tak ikut polisi parti. Bila parti buat keputusan? Kan? Dia macam ni, saya kata. Ketika saat kita namakan bakal Perdana Menteri ni, selagi ambil balik imbauan, masa tu Anwar Ibrahim dalam keadaan sangat tertekan. 2 kursi menteri dah letak jawatan 4 bulan tak boleh lantik. Negara mana yang 4 bulan 2 kursi menteri tak boleh diisi? Maknanya krisis kepimpinan. Rakyat punya rating, pergi bacalah, pergi baca. Kan? Pergi baca semua orang ni. Semua orang saudara kritik dan rasa kecewa dengan kerajaan. Jadi Anwar dah panik. Anwar fikir macam mana jalan ini. Maka Anwar lontar soalan. Okey, baik. Sepatutnya dia cakap, rakyat suruh dia letak jawatan. Anwar turun. Kan? Sepatutnya itulah. Anwar tak cakap, kenapa aku ni bagus? Bukan tak bagus, tak. Anwar dah tak boleh jawab. Anwar jawab macam ni. Okey. Aku ni tak elok. Okey. Aku faham. Aku tak elok, aku kena turun. Okey. Tapi siapa nak ganti aku? Siapa yang lontar? Anwar Ibrahim yang lontar. Faham tidak ni? Oh, lepas tu rakyat sambut. Sebab mudah rakyat sambut. Sebab rakyat memang nak berbincangkan nak ganti Anwar Ibrahim. Kita pula kilang kabut sama kita. Kan? Saudara, ini pancing dia bagi umpan. Kita bukan setakat makan umpan, dengan tukang-tukang pancing pun kita telan. Terus bergaduh, bertampur kan. Nak jadi apa? Calon bakal Perdana Menteri. Tak kebangang jawabnya tu. Saya minta maaf Ustaz kalau guna kasar sikit. Bolehlah Ustaz kan malam-malam ni. Boleh ni. Kan? Tapi soal dia ialah yang kita harus terus memberi tekanan kepada rejim, membangkitkan kesedaran rakyat, menyusun protes dan menyusun program-program penerangan. Hari ini, beras, hari itu sekejap, ingat tak sekejap, masa kita puasa ke masa raya, beras tempatan ada sekejap. Itu sebab suntikan dana daripada kerajaan pusat yang bayar suntikan tambahan. Hari ni beras tempatan ada tak dekat pasaran? Tak ada. Saudara jawab pun saudara tak pasti sebab isu tu memang kita tak bercakap. Tapi saudara tahu tak rakyat di luar sana berapa ramai yang kalau saudara pergi dekat pasar raya, pergilah ke hypermarket apa semua ni, saya boleh tengok Melayu, Cina, India pusing tempat beras tu 4-5 kali. Pusing balik tengok. Saudara, Malaysia adalah satu-satunya negara antara negara yang sedikit jumlahnya yang rakyat terpaksa bazirkan hampir 70% daripada duit gaji untuk apa? Untuk makan. Sebab barang makan memang mahal dah di Malaysia. Ada isu tu dibawa? Tak ada. Saudara, isu minyak yang kita dipermainkan, yang sepatutnya diuji minyak tersebut. Saudara, saya nak tanya, pengalaman saudara isi minyak sebelum ada Budi Madani ni, saya perasan nak isi minyak penuh selalu berapa lama? Dan sekarang isi minyak penuh berapa lama? Kualiti minyak itu betul ke tidak? Tapi ada kita bersuara? Tak ada. Berapa banyak isu kita tidak bersuara?
Tapi kita sibuk berebut bakal Perdana Menteri. Nak berebut bakal, tapi nak jadi Perdana Menteri itu macam mana tak tahu. Kan itu saudara, saya merayu semua. Ni saya ni diteruk. Saya nak bagi tahu saudara, polis, saman, balai ke balai, proses mahkamah, rumah saya 4 minggu lepas, 3 minggu lepas Ustaz, tiba-tiba kena rantai. Rumah saya kena rantai. Saya pun tak faham. Pukul 10.30 malam, saya dekat Rombau. Rumah saya balik dulu. Rumah saya sampai Rombau. Daripada sampai rumah dengan anak saya, uruskan anak saya di ATM, dia sampai dulu. Dia kata, rumah kena sita. 10.30 malam. Saya kata, bank mana pula menyita rumah ni kan? Ini gila. Bukan luar waktu pejabat. Ni dah luar tabi'i. 10.30 malam. Saya kata, cuba tengok betul-betul. Jangan comel-comel kan. Dia pun pusing. Rumah saya corner lot, ada 2 pintu pagar. Pintu pagar yang kedua tu ada nota. Dia tulislah nama orang, IC. Lepas tu, sila bayar hutang. Jika tidak, kami bakar rumah ini. Kan? Saya ni tak pernah berurusan dengan Alung, saudara. Tak pernah. Kan? Lepas tu, saya kata, ambil gambar. Ambillah gambar. Saya telefon. Saya cakap dengan Alung tu, jam saya mati lah Ustaz. Bahaya ni kan. 11.39 lagi beberapa minit Apa namanya ni? Saya telefon nombor tu. Saya kata kan, kau salah rumah ni. Cino angkat. Bunyi slang tu macam slang Cino. Kau salah rumah ni. Dia kata, you kena cari itu orang punya nama kan. Suruh dia bayar hutang. Kau ni kan. Saya kata kau dah salah rumah. Pertama. Kedua ialah kau akan sampai rumah dalam masa 15 minit lagi. Kau datang, kau buka rumah ni. Kalau tak, masalah ni akan jadi besar. Kau ni tak kenal orang. Aku akan bawa ke ni sampai polis semua terlibat. Dia terus cakap, you ingat you polis banyak besar. Kita suruh bayarlah semua polis. Kan? You ingat you cek ubat banyak besar. Kita boleh kasih matilah cek ubat. Saya mula stun dah. Kan? Manalah dia tahu. Tadi kan kau bagi nama lain. So bayar hutang kan. Dia saya dah mula dah. Lepas tu dia hantar mesej bertali arus kan. Nak bunuh bini saya, bunuh apa. Saudara, saya ni diekori. Saya di macam-macam. Kan? Tapi saya cuma nak merayu. Saya boleh mati pun satu orang ini saudara. Tapi ini semua akan jadi sia-sia kalau rakyat tak ada kesedaran. Saya minta rakyat bangkit dan menyertai perang ini. Rakyat bangkit dan menyertai perang melawan kartel dan melawan rejim ini, saudara. Ia tidak boleh diam semata-mata. Kan? Menengok semata-mata. Cikgu, yelah tadi cikgu cakap nanti kena dakwa kena. Saya bagi tahu, negara kita bukan diambang dah dalam zona bahaya. Saudara ada pilihan membiarkan beberapa orang kami mati di penjara dan sebagainya. Tetapi saudara juga ada pilihan. Kalau kita bangkit bersama-sama, tidak akan ada penjara di Malaysia yang mampu memuatkan kita semua. Tetapi penjara di Malaysia cukup untuk memuatkan kartel-kartel dan pemimpin-pemimpin korup bila mereka jatuh dan jahanam nanti. Perang ini rakyat pernah bangkit bila tradisi Barisan Nasional yang diwariskan oleh penjajah tumbang pada 2018. Tapi saya faham rakyat kecewa dengan pelbagai benda yang berlaku. Believe in process. Ini adalah proses. Ini adalah ujian kepada kita. Kita punya pilihan untuk berhenti dan melihat semua jahanam. Tapi saya bagi tahu, ketika pulang nanti, tengok gambar cucu di dinding. Atau tengok dalam bilik anak yang sedang tidur lena nak pergi sekolah besok. Kita marhain yang hanya ada tanah ini untuk membesar dan mewariskan zuriat kita.
Kita tidak punya, malah